Okay guys, kalau korang follow aku punya akaun TikTok, korang akan perasan dalam seminggu dua ni aku buat konten pasal journey TikTok affiliate aku. Dalam video aku yang lepas, aku ada tunjukkan aku buat withdrawal, aku buat challenge berapa cepat untuk buat pengeluaran duit akaun TikTok. So video tu sekejap je, 4 minit, korang boleh check video yang lepas. Jadi hari ni aku punya akaun dah bercambah balik. Lepas aku buat pengeluaran tu dia jadi kosong. Tapi itu 4 hari lepas. Jadi 3 hari lepas, 2 hari lepas, semalam aku ada buat sale lah dekat affiliate juga kan. Walaupun tak banyak, tapi Alhamdulillah lah. 1, 2, 3, Rata-rata 4. sehari aku buat dalam RM18, RM14, ada hari dapat RM40. Jadi sekarang ni jumlah yang terkumpul adalah, hari ni aku buat sale RM18, tapi aku nak tunjuk sebenarnya earning. Okay, so daripada last pengeluaran aku yang lepas, 4 hari lepas, nampak tak aku ada keluarkan payment. Okay, aku ada keluarkan dalam berapa ringgit? RM60 kot. Okay, so sekarang ada RM142 lagi. So macam mana korang rasa? Okay baik, cuba korang komen apa patut aku buat dengan RM142 ni. Patut aku peram dulu ke, ataupun patut aku withdraw sekarang? Yang penting korang jangan komen pinjam 100. Bye.